أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan masa kepada kita untuk bersama-sama berada dalam rumah Allah. Dan di kesempatan masa yang ada ini, kita sama-sama tengok berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tengok kitab hadis 40 Imam Nawawi. Pada kuliah yang lepas, kita masih dalam bab mengenali siapa itu Imam Nawawi. Dan saya telah pun menceritakan berkaitan dengan kepakaran dan juga sumbangan Imam Nawawi dalam bidang hadis. Pada malam ni kita tengok sikit kepakaran Imam Nawawi dan juga sumbangan Imam Nawawi dalam bidang fiqh. Baik. Imam Nawawi bukan sekadar mahir dan digelar sebagai muhaddis dalam bidang hadis, tetapi Imam Nawawi juga mempelajari ilmu berkaitan dengan fiqh asy-Syafi'i daripada ulama-ulama yang terkenal pada zamannya. Pada masa yang singkat, Imam Nawawi telah menghafaz bab fiqh. Bukan sekadar menghafaz, tetapi juga Imam Nawawi mendalami, mengetahui kaedah dan juga macam mana nak memahami rahsia dalam nak menguasai dalil-dalil, sehinggalah Imam Nawawi boleh mengetahui berkaitan dengan yang mana satu ammah dan yang mana satu khassah. Ammah dan khassah ini, kalau tuan-tuan belajar dalam bab fiqh, tuan-tuan akan fahamlah apa itu ammah dan khassah. Perkara yang fokus kepada satu perkara dan satu lagi perkara yang menyeluruh. Baik. Al-Asnawi memberi sanjungan, seorang ulama bernama Al-Asnawi memberi sanjungan kepada Imam Nawawi. Dia kata Imam Nawawi ini adalah sebagai seorang pengulas dalam bab fiqh. Bukan sekadar boleh ulas, dia juga boleh kritik dan penyusun pendapat mazhab-mazhab. Dalam bab fiqh dia ada banyak mazhab dan juga pandangan dan juga hadis dan juga apa kata-kata ulama. Maka Imam Nawawi ini antara salah seorang yang boleh mengulas disebabkan kepandaian dan kehebatan dia dalam bab ilmu fiqh. Imam Nawawi ini juga dikenali sebagai seorang murajih yang boleh menerangkan, dan dia juga seorang yang mengutamakan satu pendapat yang dipilihnya di antara beberapa pendapat Imam Syafi'i atau pendapat fuqaha mazhabnya dalam masalah yang tertentu. Ini berkaitan dalam bab fiqh lah. Dan ada juga dia mengutamakan berdasarkan dalil yang dia tahu, berdasarkan ilmu yang dia ada, dan dia keluarkan juga pandangan dia sendiri. Maksudnya Imam Nawawi ini boleh keluarkan pandangan sendiri juga kerana apa tuan? Dia pakar dalam bidang hadis, dia juga pakar dalam bidang fiqh. Barulah dia boleh keluarkan pandangan sendiri tadi tu berdasarkan dalil-dalil yang dia kuasai. Beza dengan kita, fiqh pun tak tahu, hadis pun tak tahu, tapi buat keluar pandangan sendiri. Dia jadi kepala tahu. Sebab apa? Tak ada ilmu, tapi buat keluar pandangan. Pandangan tadi tu hanya laku dekat kedai kopi dengan kawan kita saja.
Yang jadi masalah, dia juga pandai pergi mengulas dalam fatwa yang dikeluarkan oleh mufti. Dia komen keluar pandangan dia. Itu menunjukkan ketidakcerdikan sebenarnya. Bukan dia menunjuk kepandaian. Dan dalam bab agama, dia tak boleh pandai-pandai. Dia kena ada dalil yang dipegang. Baru boleh kita keluarkan sesuatu hukum. Kalau kata kita tuan-tuan, rumah pun tak pernah buat. Tiba-tiba duk pergi kata ke orang, buat simen lekat dinding ni, ayam satu baldi cukup dah, simen kena order sampai 5 wheelbarrow. Lepas tu pasir pun satu wheelbarrow pun cukup dah, ayam satu baldi kecil pun dah cukup dah. Orang hak kerti buat, dia gelak tengok cara kita sembang. Sebab apa? Kita tak ada ilmu bab tu. Baik. Imam Nawawi pakar dalam dua bidang tadi tu. Baik. Kemudian kepakaran Imam Nawawi ini juga tuan-tuan, kalaulah didapati pendapat kedua-duanya mempunyai hujah ataupun dalil sama kuat, atau pendapat Imam Nawawi disokong oleh hadis yang boleh dijadikan hujah, maka para fuqaha mazhab mengutamakan pendapat An-Nawawi daripada pendapat ulama lain. Maksud dia tuan-tuan, ulama-ulama lain ni bila jadi sesuatu perkara yang hendak diselesaikan, maka mereka akan tengok pendapat hujah ni pun kuat, hak hujah satu lagi pun kuat, hak Imam Nawawi pun kuat juga, hak imam seorang lagi pun kuat juga. Maka para ulama pada ketika itu lebih memandang ataupun lebih memegang pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi. Kerana apa tuan-tuan? Pendapat Imam Nawawi ini lebih dekat dan lebih kuat kerana Imam Nawawi faham dan ada ilmu yang cukup hebat dalam bab hadis terutamanya yang kita akan tengok kitab-kitab dia nanti. Sebab itu pandangan Imam Nawawi ini dijadikan yang lebih utama. Dan mungkin ada beberapa perkara dalam bab Imam Nawawi tadi tu, masa waktu ketika ni dia berpelak pandangan lain, tiba-tiba pandangan yang sekarang ni jadi lain, maka pandangan yang terbaru itu yang digunakan, yang lama itu ditolak. Itu yang dikatakan kepakaran yang ada kepada Imam Nawawi. Baik. Imam Nawawi ni juga tuan-tuan, dia ni bersikap sederhana dalam pandangan terhadap mazhab yang empat. Imam Nawawi apa tuan-tuan? Dia bersifat sederhana dan anjal, tak terlampau taksub. Imam Nawawi menjauhi sifat taksub dan juga ekstrim. Tu Imam Nawawi. Kerana apa tuan-tuan? Semua yang taksub ni merugikan. Kerana apa tuan-tuan? Kita sampai mengatakan orang lain salah, sedangkan dalil itu juga ada. Contohnya tuan-tuan, dalam bab angkat tahiyat. Ni tahiyat semayang. Tahiyat semayang ni tuan-tuan, kalau ikut kita yang semayang normal ni, semayang angkat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang kata angkat dan turun. Ada juga pandangan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak turun-turun. Ada juga pandangan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, digoyang-goyangkan jari telunjuk tu. Jadi kalau orang yang tak tahu, yang tak taksub kepada satu mazhab dia tengok, weh, ni geng duk gerak gerak jari telunjuk ni sesat ni. Mudah pula menyesatkan orang kerana apa? Tak ada ilmu tu. Kerana kita taksub kepada satu mazhab saja. Sedangkan memang ada nas dan dalil yang sahih berkaitan dengan menggerak-gerakkan jari tu. Cuma riwayat dia tadi tu seorang tu saja yang meriwayatkan. Bahkan sanad yang meriwayatkan hadis tadi tu daripada golongan yang thiqah, yang dipercayai. Kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan? Sebab saya memang masa mengaji tuan-tuan, pensyarah bagi kat saya, Nan, hang buat tajuk ni, aku bagi dah kerja tak seorang, hang pergi kaji, hang pergi cari hadis berkaitan menggerak-gerakkan jari telunjuk tu. Saya ada kata, ada ke?
Rupanya tuan-tuan, cari ada. Yang ada juga setengah orang mengatakan kalau jari gerak tu ni geng sesat. Oh, bahaya. Bila cari rupanya ada hadis tadi itu sahih, cuma dia tafarrud, seorang diri saja yang meriwayatkan, dan dia punya rantaian sanad tadi tu thiqah. Maka sebab itu tuan-tuan, jangan taksub, dan itulah yang dipegang oleh Imam Nawawi, tidak taksub dan tidak ekstrim. Baik. Dan kesederhanaan itulah yang menjadikan fatwa-fatwa yang dikumpul oleh Imam Nawawi telah pun disusun oleh muridnya yang setia, antaranya Ad-Din Ulauddin bin Al-Attar dalam kitabnya Al-Fatawa. Ini juga yang telah dibuat oleh anak murid dia sendiri. Dan Imam Nawawi ni, sikap dia, watak dia macam mana? Imam Nawawi tak suka pun perdebatan. Bahkan Imam Nawawi elak kalau ada orang suka berdebat dengan dia. Itu perangai dan sikap Imam Nawawi. Imam Nawawi jauhkan diri daripada kekerasan para fuqaha dalam kajian mereka. Maksud dia, Imam Nawawi ni dia cukup tak mau kalau ada ulama yang buat kajian pegang benda tu keras sampai orang lain semua salah. Imam Nawawi jauhkan daripada ulama-ulama yang macam tu. Dan Imam Nawawi lebih suka menyelesaikan sesuatu masalah dengan tenang. Dan dalam masa yang sama dia kata apa? Dia bimbang sebab dalam masa yang sama nanti akan wujudnya perpecahan dalam umat Islam. Dan sebenarnya tuan-tuan, Islam ni kalau kata orang tu mengucap 2 kalimah syahadah, kita akan tengok hadis tu nanti. Saya akan baca dan akan sampai pada masa dia. Bila seorang tu ucap saja 2 kalimah syahadah, wajib untuk kita pelihara dia dan juga darah dia. Bagaimana dia kurang beriman dan sebagainya tu dalam diri dia, tetapi dia ucap syahadah, wajib untuk kita pelihara. Tak boleh kita senang-senang kata dia sesat, dia kafir dan sebagainya, tak boleh. Bukan tugas kita. Dia Islam, dia nak buat macam mana tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana dia tak sesat. Itu yang dipegang oleh Imam Nawawi. Dan dalam hadis yang kita akan jumpa macam tu. Dan itulah salah sedikit berkaitan dengan perwatakan Imam Nawawi. Oh, panjang kan? 3 kuliah baru habis pasal Imam Nawawi ni. Baik. Jadi pada malam ni kita bolehlah masuk kepada hadis yang pertama, iaitu hadis berkaitan dengan niat. Ustaz dah biasa dengar dah pasal niat ni. Memang yang tu lalu ulang kan. Baru mengaji hari ni, lepas tu ustaz pindah, mengaji hari ni, kita pindah. Lah kali duduk tahun tu kan, kita pun tak pergi cari hak yang mengaji hadis 40 sampai habis. Tapi tak apalah, mengaji juga kan. Baik. Kita tengok sikit berkaitan dengan matan hadis. Sekejap lagi, habis baca matan hadis, saya akan baca terjemahan matan hadis. Habis tu kita akan tengok siapa yang riwayat hadis, iaitu berkaitan dengan niat ini. Kita cuba kenal siapa perawi hadis tu. Dan kita cuba tengok juga intibati hadis tu. Dan hadis berkaitan dengan innamal a'malu binniyat ni, saya yakin dan percaya, saya baca tuan-tuan pejam mata pun boleh tahu dah apa saya nak sambung tu. Cumanya kita nak dalami di sebalik tu. Apa dia tuan-tuan? Perawi hadis. Kita tahu berkaitan dengan matan hadis, kita nak tengok di sebalik yang kita tak tahu. Baik. Matan hadisnya iaitu An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Terjemahannya daripada Amirul Mukminin Abu Hafs
Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka sesiapa yang berhijrah semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana haban dunia yang hendak diperoleh, atau kerana wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya dikira mengikut apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam dalam bidang hadis. Siapa dah yang riwayatkan hadis ini? Iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Panjang nama orang kan? Siapa dia tu? Itulah dia nama penuh bagi Imam Bukhari. Dan seorang lagi, iaitu Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Dalam kedua-dua kitab mereka yang merupakan kitab paling sahih dalam bidang hadis, iaitu nama yang saya sebut kedua yang panjang itu ialah Imam Muslim. Ada rezeki kita baca hadis nanti, jumpa, saya akan cerita latar belakang Imam Bukhari siapa pula. Menarik tuan-tuan berkaitan dengan Imam Bukhari, sejarah hidup dia, bagaimana dia diuji tentang hafalan dia, macam mana dia masa awal kecil dia, macam mana Imam Muslim macam mana. Lepas tu yang dikatakan Imam Bukhari punya syarat nak ambil sesuatu hadis tu ketat dia macam mana. Baik. Jadi secara ringkas berkaitan dengan hadis ni, kita just ulang balik saja. Dan saya pun tak nak pergi kepada panjang sebab tuan-tuan pun tu saya kata tadi, panjang mata tahu dah apa nak cerita pasal hadis ni. Pasal mula sesuatu perkara dengan niat, betul? Iaitu apa tuan-tuan? Buat apa-apa ni niat nombor satu lah. Sebab itu sembahyang pun kita dengan kena niat. Dan hadis ni juga, kalau kata kita ni nak buat satu benda kerana satu perkara, dapatlah itu. Kalau buat kerana Allah, dapatlah kerana Allah. Baik. Mudah faham itu lah tu kita dengan hadis ni. Saya tak nak urai banyak lah. Tapi kita pergi kepada satu benda yang baru dalam hadis ni. Apa dia? Perawi hadis ni, iaitu Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab atau nama beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Riyah bin Qard bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Gelaran yang diberi kepada Umar bin Khattab ini ialah Abu Hafs. Sebab itu dalam matan tadi tuan-tuan dengar saya baca Abu Hafs Umar bin Khattab. Abu Hafs ni satu gelaran yang diberi kepada Umar bin Khattab. Dia siapa dia? Dia adalah khalifah pertama. Satu-satunya khalifah yang ada 4, dia nombor 1 yang diberikan gelaran sebagai Amirul Mukminin. Dan Umar antara 10 orang sahabat yang Nabi SAW jamin syurga kepada dia. 10 orang, antara dia 1. Kalau tuan-tuan ikut hadis ni nanti tuan-tuan himpun nanti tuan-tuan akan cukup 10. Saya tak mahu sebutlah 1, 2, 3, 4, 5. Saya sebut 1 dulu. Baik. Mak dia bernama Hantamah bin Hashim bin Al-Mughirah bin Abdul Allah Al-Makhzumi daripada Bani Makhzum. Dan beliau mempunyai abang dari ayah yang sama tetapi perlainan ibu, iaitu Zaid bin Al-Khattab. Umar ada siapa? Abang. Siapa dia? Zaid. Dia lahir bila? 13 selepas tahun gajah. Umar ni ada berapa orang anak? Dia ada 13 orang anak. 9 orang lelaki, 4 orang perempuan. Antara dia Zaid, Abdullah, Abdul Rahman, Asim, Ayad, Fatimah, Hafsah, Zainab.
Dan Umar ini datang daripada bani ataupun keturunan bernama Adi, iaitu sebuah puak. Adi ini tuan-tuan datang daripada satu puak yang bukanlah puak ni besar mana pun, dan tak terkenal pun puak Umar ni. Daripada golongan kaum Quraisy ada satu puak nama dia Bani Adi. Tu Bani Adi tu Umar mai daripada kumpulan tu lah. Dan dalam kumpulan tu tak terkenal pun asal Umar ni. Dan kaum Bani Adi daripada kaum yang kata Umar mai tadi ni jauh lebih rendah nak dibandingkan dengan mana tuan-tuan? Kaum Abdul Syams, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Makhzum, Bani Umayyah. Dia ni kira rik bawah lah. Dan kerja Umar ni tuan-tuan, masa dia membesar, dia buat apa? Dia adalah seorang pengembala, membantu ayah dia mengembala. Dan waktu dia pun dah mai besar, dia mula berniaga dan mendapat tempat, dan juga dia jadi duta kaum Quraisy dan juga jadi jurucakap kepada kaum Quraisy. Oh, yang kata Umar ni asal-asal ni sebagai pengembala aja. Tapi bila dah mai besar ni, apa tuan? Dia jadi duta kaum Quraisy yang kata tadi duduk ranking hak tak apa nak famous tu. Jadi jurucakap pula kepada kaum Quraisy yang kata Umar. Dia pada masa tu pun dah nampak dah kehebatan Umar tu. Dan Umar peluk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Masa bila umur dia? Masa umur dia 27 tahun. Dan benda ini juga kita pernah dengar tentang bagaimana keislamannya Umar, iaitu selepas apa tuan-tuan? Kisah adik dia yang bernama Fatimah yang membaca surah Taha. Itu tuan-tuan memang familiar dah benda tu. Baik. Ibnu Abdul Bar dia kata Umar ni peluk Islam selepas 40 orang lelaki dan seorang perempuan di kalangan sahabat Nabi peluk Islam, baru Umar masuk. Dia bukannya orang terawal. Dan keislaman Umar ini dah juga mencoraknya dakwah Nabi SAW yang makin lama makin kuat dan makin berani disebabkan Umar tadi. Baik. Tu tentang latar belakang sikit. Kemudian macam mana karakter Umar? Kan kita ada karakter Umar lah kan. Ada setengah orang karakter dia kita nampak jadi senyap apa semua kan. Umar ni macam mana? Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Siapa dia? Nanti kita akan baca juga Ibnu Umar ni. Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis. Siapa dia Ibnu Umar? Nama pun Ibnu Umar, anak dia. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Umar Al-Khattab mempunyai tubuh badan yang tinggi. Yang kata Umar ni tuan-tuan tinggi. Dan janggut beliau juga tebal. Tinggi, janggut tebal, dan rambut beliau sedikit botak di bahagian hadapan. Entah pergi Mekah bayang dia kan. Tetapi Mekah, di Madinah ke, tengok hak yang macam tu gaya-gaya ambil orang macam tu lah kan. Tinggi, janggut tebal, botak sikit ke depan. Dan beliau juga dikatakan beruban di bahagian rambut dan juga janggut. Beruban. Umar Al-Khattab ini ada satu tabiat. Tabiat apa? Perangai. Perangai berjalan dengan laju seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Zahabi dalam satu kitab Siyarul A'lam An-Nubala. Nak tahu tentang karakter seseorang periwayat hadis, Imam Al-Zahabi. Ada rezeki saya akan cerita siapa tu Imam Zahabi. Imam Zahabi ni dia pakar dalam bab hadis. Dia buat satu kitab nama dia Siyarul A'lam An-Nubala, menghimpunkan latar belakang perawi-perawi hadis. Imam Az-Zahabi tulis perangai Umar ni duduk dalam kitab tu. Siapa yang mengaji hadis tuan-tuan, kitab yang saya sebut ni memang famous dan memang kena cari.
Saya pun dulu masa mengaji, tak apa nak dengar pun. Tapi bila nak buat research tuan-tuan, kena cari lah. Berlambak-lambak tuan-tuan nama perawi hadis dalam tu. Maka perangai Umar ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kata dia ni tabiat jalan laju. Dan Ibnu Umar, anak dia, dan juga Anas bin Malik, kata Umar ni juga suka menginaikan rambut dan juga janggutnya. Suka duk inai rambut, inai janggut. Panggil siapa? Panggil Umar. Dan daripada kepribadian dan akhlak itu tuan-tuan, Umar ini terkenal sebagai seorang sahabat Nabi SAW yang mempunyai watak yang keras, watak yang tegas dan adil terhadap orang lain. Tu, panggil Umar tu. Tuan-tuan, kalau tadi kita boleh bayang dia dengan rambut dia, dengan janggut dia, tinggi dia, dengan inai rambut apa semua, jalan pun laju, keras tegak. Tu yang kata Umar tu. Jadi tak mustahil lah macam mana dia boleh memperjuangkan Islam, boleh bantu Nabi SAW. Dia bukan watak jenis lembek, tolak pun terbalik. Bukan macam tu. Yang jadi masalah kita tuan-tuan, zaman dah anak-anak muda pergi lama pergi lembek. Di tempat saya pun sama lah, di tempat ngaji kan. Masuk semester 1, nampak jalan daripada jauh, nampak kemas lagi. Mai semester 2, dia pergi lama pergi lembek. Ni ganlah beg perempuan Ustaz. Beg perempuan pergi market tu. Kita lelaki mana layan beg tu? Ganlah beg sandang tu. Ni lama-lama pergi ganlah ni. Beg sandang tu. Jalan pun dia, kalau perempuan ni jalan sombatin pun ada tu kan. Dia tegak ni lelaki dia jalan tu dengan lenggok. Pening kepala tu kan. Kami ni di tempat tu kan. Macam tu lah. Sampai tadi penolong rektor di kampus Bertam. Ustaz, kita fikir macam mana Ustaz nak buat program untuk budak-budak ni biar nampak kelas sikit. Tambah-tambah hak nurse. Fakulti dia ada fakulti farmasi dan juga ada nurse. Nurse pada lelaki. Nurse pun jadi nurse lelaki pakai jadi lembut lebih. Sedangkan esok ni bila masuk kerja apa ni yang nak kena keras sikit, nak angkat patient nak berabat ni macam saya kan, nak tolong angkat kaki takkan nak suruh perempuan. Pakai jadi lembut. Letih tuan-tuan, nak kena buat satu program. Tadi kami duk fikir macam mana nak buat ni. Doktor di apa? Penolong rektor tadi kata, Ustaz, kita nak buat. Saya awak fikir, tak apalah nanti kita fikir apa yang kita boleh buat. Nak bagi keras sikit. Umar sifat dia macam tu. Dan Umar ini tuan-tuan mimpi untuk mati syahid di jalan Allah. Dan seperti diriwayatkan oleh anak dia Ibnu Umar bahawa dalam peperangan Uhud, apa tuan-tuan, dia minta, Umar minta abang dia, hak tadi tu yang saya sebut tadi, abang dia tadi tu apa? Kata tolong uruskan jenazah dia sekiranya dia ditakdirkan mati syahid. Umar wafat pada tahun 23 Hijrah pada bulan Zulhijjah. Dan Al-Waqidi bagi tahu, seorang ulama mengatakan, Al-Waqidi kata apa? Umar syahid ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang merupakan pembantu kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan berkata Ibu Uyainah daripada Yahya bin Sa'id, apa dia kata? Abu Lu'lu'ah ni membunuh Umar dan mencederakan 12 orang yang lain di kalangan jemaah yang tengah mendirikan solat bersama dengan Umar. Umar tengah semayang, Abu Lu'lu'ah pergi bunuh Umar. Bukan takat bunuh Umar tuan-tuan, 12 orang lagi cedera. Yang kata pembunuh tadi tu, yang kata Abu Lu'lu'ah. Dan 6 orang daripada 12 jemaah tu tuan-tuan turut mati dalam serangan tersebut. Maksud dia, Umar mati kena tikam, hak lagi 6 lagi pun kena tuan-tuan. Bukan takat Umar seorang. Masa apa tuan-tuan? Tengah solat. Tu yang kata punya penakut nak ngadap depan-depan tak mani, orang tengah semayang tu bunuh. Tu panggil kafir Quraisy. Panggil Umar bila dapat hadis, sini kena semayang azan dulu Ustaz, kau terus ya. Saya tambah masa sikit tuan sebab saya main lewat sikit sebab saya ada kelas lagi. Maghrib awal. Saya kira tadi tekan minyak sampai berdiri nak pergi sampai. Kata aku lambat dah lagi.
Saya kena mengenyang sampai bulan 1 Ustaz. Sampai bulan 1, lepas tu jalan macam biasa lah, insya-Allah. Mak Maghrib awal sikit tak apalah. So saya ambil masa sikit kan, tambah sikit. Baik. Imam Bukhari kata, Umar ni perangai dia dalam nak ambil hadis macam mana? Umar ni dia sanggup bergilir-gilir dengan jiran dia. Apa dia tuan-tuan? Kalaulah dia tak boleh nak pergi dengar, nak pergi belajar hadis dengan Nabi, dia suruh jiran dia pergi. Panggil Umar ni. Jadi bila jiran dia pergi, jiran dia balik, dia dapat ilmu tu. Kalau ada hari kawan dia tak dan, dia pula pergi, dia dan. Umar ni, dia punyalah nak dapat hadis daripada Nabi tu, sanggup bergilir-gilir dengan kawan dia, jiran dia, nak dapat hadis direct daripada Nabi SAW. Dan sebagai sahabat Nabi yang kedua tertinggi setelah Abu Bakar, sudah pastinya tuan-tuan, Umar ini ada keupayaan mengkritik hadis Nabi SAW. Kalaulah Umar rasa macam ada kecacatan dah dalam hadis ni, apa yang berlaku tuan-tuan? Hadis daripada Fatimah bin Qais berkaitan dengan isu talak 3. Umar dengar, Umar teguk hadis tadi tu yang direkodkan dalam Sunan Al-Tirmizi. Apa dia kata? Telah berkata Fatimah bin Qais, suamiku telah menceraikan aku dengan talak 3 pada zaman Nabi, dan berkata Rasulullah, tiada tempat tinggal untukmu dan tiada nafkah. Maka diceritakan kepada Ibrahim, maka dia berkata, Umar, kita tidak meninggalkan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya berdasarkan kata-kata perempuan ini. Kita tidak tahu sama ada dia menghafal atau dia lupa, dan Umar memberikan dia tempat tinggal dan nafkah. Maksud dia apa tuan-tuan? Seorang perempuan ni kata dia kena cerai talak 3. Kemudian dia kata Nabi habaq kat dia, kata kena cerai, tak ada tempat tinggal, tak ada nafkah. Umar ni dia ada sifat critical thinking dalam bahasa kita. Ada satu sifat, betul ke apa dia cakap ni? Betul ke Nabi cakap macam tu dekat dia? Betul ke dia ingat apa Nabi sebut? Betul ke dia ni tak lupa? Tu, Umar kata, kita pegang apa yang disebut dalam kitab Allah dan juga sunnah Nabi. Jangan pegang kata perempuan ni dulu. Dan memang betul, sememangnya pandangan Umar itu tepat berdasarkan dalam surah At-Talaq. Dia kata apa? Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya, dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pokoknya pandangan Umar tadi itu suruh ikut Al-Quran betul. Sebab perempuan tadi itu mai, Umar ada betul ke dia abang tu? Sobat kita lah. Orang abang, contoh macam saya lah kerja kan, kawan tu pun tak kerja tempat saya. Dia kata, esok tempat ayah nak cuti. Hang siapa? Hang kerja tempat aku ke? Betul ke esok cuti? Macam tu lah. Kalau kadang-kadang orang hak kerja dengan tempat kita pun, kita pun dia kaki mulak apa semua, dia kata esok cuti. Nak dia cakap dia? Belum tentu. Tu sifatnya macam tu. Maka tuan-tuan, ada lagi satu peristiwa yang mengatakan tentang perangai Umar ni. Dan dia tengok, dan dia jadi saksi kata perangai Umar tu macam mana. Iaitu di mana peristiwa Abu Musa Asy'ari telah mengetuk rumah Umar Al-Khattab, tapi Umar tak jawab. Musa Asy'ari pergi rumah Umar, ketuk pintu, bagi salam 3 kali. Ketuk pintu, bagi salam 3 kali, Umar tak keluar. Abu Musa terus balik. Tak tunggu dah, ketuk 3 kali, tak keluar, balik Esok harinya, apa jadi tuan-tuan? Abu Musa yang pergi ketuk pintu rumah Umar tadi tu jumpa dengan Umar. Maka pada waktu tu Umar tanya kepada Abu Musa Asy'ari. Dia kata, pasal apa hang tak tunggu? Hang ketuklah pintu rumah aku tu sampai sekali aku pergi buka pintu. Bahasa macam tu lah. Saya baca sesuatu. Dia kata, pasal apa hang tak tunggu? Jadi Abu Musa kata, aku minta izin ni 3 kali ketuk tak keluar tu sebab Nabi kata macam tu. Umar bila dengar macam tu, Umar
Mak, tadi saya dah cerita dia dengan kemah jalan laju, muka cengeng apa semua tu, dengar-dengar dia marah. Dia kata, Abu Musa, kalau betul hang kata macam tu, aku tak pernah dengar pun hang buat main saksi dekat aku, betul kan Nabi hebat hang macam tu? Tu, sifat critical thinking. Critical thinking ni tuan-tuan, daripada zaman Nabi lagi ajar dah tuan. Bukannya macam terima budak-budak telan. Bukan. Critical thinking ni dulu dah ada dah. Jadi dia kata apa? Ini bermakna dia kata, Umar tak tahu pun kes pasal ketuk pintu 3 kali baru masuk, yang itu merupakan sunnah Nabi SAW. Abu Musa Asy'ari bila kena macam tu tuan-tuan, dia pun nak kelang kabut dah. Ni sahabat-sahabat ni, boleh tak tolong aku ni? Kan? Tolong Ustaz aku ni. Umar tak percaya ni apa yang aku cakap ni. Maka Abu Sa'id Al-Khudri kata, baik, aku sanggup untuk pergi jumpa dengan Umar, bagi tahu kata betul hadis tu Nabi sebut macam tu. Ini menunjukkan bahawa apa tuan-tuan, bukan kata Umar tak percaya kata tu macam tu tuan, tapi yang kata Umar ni dia nak selidik betul-betul. Betul kan Nabi kata macam tu? Betul kan Nabi sebut? Kalau kata sebut, cari mai orang saksi, baru aku percaya. Dan aku, walaupun hang tu sahabat, aku tetap tak boleh percaya directly. Aku nak cari dulu betul ataupun tak, sampai tahap macam tu. Sebab tu kalau kita buat tesis dan sebagainya pun, kita buat kajian, dia tak nak satu je, dia nak sokongan lain. Kalau kau ni kata berkaitan dengan berlakunya gempa bumi disebabkan berlakunya gegaran, geseran dan sebagainya, buat main satu pandangan saja tak boleh, kena buat keluar 3-4 cadangan ataupun sokongan tadi, sokong pada kita punya fakta tadi tu, barulah bolehlah kita autentik. Macam tu contoh. Itu juga diajar oleh Umar. Dan Umar pesan, kata kat sahabat-sahabat lain, hampa hati-hati kalau nak sampaikan hadis daripada Nabi SAW. Umar pesan, hampa kalau nak cerita pasal hadis Nabi, tolong hati-hati. Dan itulah yang diteruskan oleh para sahabat Nabi SAW sehinggalah kewafatan Umar. Dan hadis sanad yang sahih daripada Umar, tuan, Umar ambil kepada Nabi SAW. Jadi para ulama mengatakan bahawa kalau nak ambil hadis yang direct daripada Umar ni, kalaulah mai daripada Az-Zuhri, Umar, Nabi SAW, ataupun mai daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Umar, Nabi SAW, dua ni boleh ni sampai tahap macam tu. Nak abang kata apa tuan-tuan? Umar cukup teliti bila nak ambil sesuatu hadis daripada Nabi SAW. Jadi macam kita pun tuan-tuan nak tengok hadis seperti mana yang kita baca pada malam ni berkaitan dengan innamal a'malu binniyat, datangnya hadis tadi tu daripada Umar dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada di dalam kitab mereka kedua-duanya, dan insya-Allah hadis ni hadis sahih. Dan tuan-tuan boleh sebarkan dalam grup WhatsApp ke, nak tahu mana ke, boleh, sebab memang hadis tu hadis sahih. Kerana apa tuan-tuan? Metodologi yang digunakan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim cukup ketat dalam nak ambil sesuatu hadis. Nanti ada rezeki saya akan bacakan. Metodologi itu apa Ustaz? Metodologi itu manhaj. Manhaj itu apa dia? Kaedah yang digunakan untuk nak ambil sesuatu hadis. Syarat dia apa? Nanti kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang. Sekadar itu untuk malam ni tuan-tuan, ada rezeki insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita tengok hadis yang kedua, dan kita tengok pula apa inti hadis. Ada rezeki kita tengok pula latar belakang siapa yang meriwayatkan hadis yang kedua. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Serta dengan tasbih kafar dan salatul asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futul 'arifina bi hikmatika wa shur 'alaina min khaza'in rahmatika wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.